Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni Yasin nak share macam mana Yasin pernah dapat 129,000 USD pada 10 malam terakhir. Bunyi macam penunggang, tapi dia bukan penunggang. Yasin nak cerita pengalaman Yasin pada tahun 2020 rasanya. Yasin diberi tanggungjawab untuk kerja dengan freelance satu company ni. So Yasin dia pun minta Yasin runkan ads untuk minta donation lah untuk satu NGO ni. So kat sini Yasin nak share macam mana, bukan macam mana NGO buat duit, macam mana senang, bukan senang, ayat mudah dia macam mana, macam mana orang kat Facebook lagi senang nak donate. Macam tu kot. Yang tu paling sesuai rasanya kot. Boleh kan? Yasin pun tak pasti ayat yang sesuai, tapi Yasin nak share. Tak ingat, bukan tak ingat, tak tahu ungkapan yang sesuai nak cakap apa, tapi Yasin share pengalaman je lah. Okay. First, kami run ads tu adalah pada 10 malam terakhir. So semua orang tahu 10 malam terakhir orang suka bersedekah, orang suka infak. So kami run ads. And then ads kami tu menggunakan website, kami tak guna QR. Waktu tu QR dah ada tapi tak ramai guna. Dan sebab apa guna website? Dan website tu English dan dia target worldwide. Bukan sahaja Malaysia tapi worldwide. Ada 5 top country yang Yasin buat, iaitu US, Canada, New Zealand, Australia, lepas tu apa lagi ya. Tapi yang bestnya, saya ingat satu lagi apa. Tapi yang bestnya, dulu ni cerita tahun 2020, Facebook ads dia ada boleh letak worldwide. Itu satu, interest boleh, bukan interest, location boleh letak worldwide. So dia target worldwide. Kedua, ada satu nama high engagement in Ramadan. So mana-mana kalau kita tulis iftar dan solat tarawih, apa-apa yang related Ramadan, Facebook dapat detect dan iklan kita akan lalu kepada orang-orang macam tu. Dan yang ketiga, kami menggunakan website third party, iaitu Launchgood. So hampa boleh search lah sendiri Launchgood tu. Dan waktu kami ambil dunia package, bila kita buka kempen dengan satu website ni, Launchgood ni akan bagi kebenaran untuk akses dunia pixel. So ada waktu waktu dia nak ajak cara kita buat custom ads, dia tunjuk pixel dia. Masya Allah, 1 bilion. Bayangkan, lepas tu dia ada tunjuk dalam custom ads, kita boleh dalam website tu kita boleh tahu kempen mana berjaya. Kita akan jumpa mana kempen berjaya. So dah ajak, okay, ni kempen berjaya. So dengan menggunakan wording yang tulis mana-mana orang yang pernah buka ads ni, orang pernah buka kempen ni ataupun pernah donate, bagilah ads kami lalu dekat orang tu juga. Gila zaman dulu lah. Sekarang saya tak pasti ada tak lagi function tu, sebab kita pun tahu Facebook dah sangat restrict tentang pixel dengan custom ads. Saya dah tak ingat, dan benda tu dah cerita 5 tahun lepas. Mungkin dah berubah ataupun mungkin saya kena study balik lah. Baik, saya dah lama tak buat benda tu. Tapi ini adalah satu permulaan untuk essential ni adalah kepada semua orang, supaya ni kita balik dan niat asal essential ni. Sebenarnya kepada yang mana-mana agensi, tak kisahlah masjid ataupun NGO yang nak cari orang bersedekah, inilah masa dia. Itu je sini highlight. Inilah masa dia. Bukan kita menunggang, tapi kadang-kadang kita perlukan sedikit bantuan kewangan untuk mengukuhkan perjalanan organisasi kita. Tapi ingat, duit yang orang bagi tu, amanah yang orang bagi tu, guna sebaik mungkin. Jangan kita selewengkan. Lepas tu apa lagi ya? Itulah, teringin nak apa nama tu, buat balik Facebook ads ni. Tapi tak apalah, kita tengoklah lepas raya. Ni pun video bulan 2, bulan 3 baru upload. Baru 2025 bulan 3 baru upload video cakap pasal ni. Ni pun dah lebih 5 minit. Saya tak tahulah macam mana nak edit. Saya tak mahu edit, saya nak terus upload je. Itu saja kot.
Okay, bye. Semoga bermanfaat. Kalau hampa ada persoalan pasal Facebook X, boleh tanya sekarang. Boleh komen kat bawah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.